bai'ah yang menceraikan isteri. Dengar tadi apa yang dikomen, apa yang dilontarkan oleh Dr. Asri Mufti Negeri Perlis. Dia mempertikaikan bai'ah yang dibuat oleh PAS, iaitu mencerai isteri. Tak semua negeri yang dibuatkan perjanjian macam tu. Negeri Perlis tak ada, Ustaz. Negeri Perlis tak ada. Nak bagi tahu kepada Ustaz, negeri Perlis tak ada bai'ah menceraikan isteri. Tapi saya nak bagi tahu kepada Ustaz, Ustaz kalau nak bercakap hal politik, nak komen hal politik, saya tengok Ustaz-Ustaz ni, dia ni baru Pakatan Harapan. Saya duk nampak dia. Dia baru Pakatan Harapan. Minta maaf Ustaz. Tak? Kalau kena kat PAS tu laju saja. Kalau kena kat Perikatan Nasional laju saja dia komen. Tapi kalau kena kat DAP, kena kat Pakatan Harapan, dia sunyi. Seribu bahasa. Saya nak bagi tahu kepada Ustaz, kalau Ustaz nak bercakap hal politik, buang baju mufti itu, buang baju mufti itu. Terjun dalam politik, kita bertembung dalam politik Ustaz. Ustaz jangan duduk kursi mufti itu. Jangan duduk dalam kursi itu. Jadi kita tahu Ustaz hanyalah melihat daripada luar saja. Perjanjian yang dibuat oleh PAS ada hanya menilai daripada, apatah lagi kalau dah jadi baruah kepada orang. Jadi baruah kepada orang. Allah hanya melihat daripada luar saja. Malah apa yang dibuat perjanjian, dan dalam perjanjian apabila seorang itu nak menjadi calon PAS itu terlalu simple lah orang cakap. Tak serius. Walaupun kita nampak saja keras, tapi seseorang nak menjadi calon itu, supaya dia itu bukan sahaja menjadi calon PAS, tapi berpegang prinsip yang dibawa oleh PAS. Beliau itu akan mewakil PAS hingga sampai habis penggal, ataupun dia meninggal. Bukan senang untuk nak menjadi calon PAS. Calon PAS ni tak ada duit. Calon PAS ni diangkat oleh ahli, disupport oleh ahli. Ahli siang malam memerahkan tenaga